Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah program ziarah Mahabbah, yang mana pada kali ini kami telah adakan program ziarah Mahabbah di Kampung Felda Tenang Selatan, Hulu Besut, Besut Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Felda Tenang Selatan ini. Saya amat syukuri berhamdulillah fungsi JPKK Felda Tenang Selatan. Mengucap ribuan terima kasih banyak kepada rombongan Muslim Malaysia atas sumbangan golongan asnaf sakit, banyak terdiri daripada golongan sakit lah. Mula-mula tu jantung dia ada air. Oh, jatuh. Tepuk dah tu. Buai dah hari tu. Kan buai dah air. Lepas tu masa tu pun ada paru-paru tu jumpa. Cuma doktor dia buat susuk. Buat dulu jatuh. Lepas tu? Kena buat paru-paru tu, dia balik dulu. Balik rehat jetis sekejap. Lepas tu nak buat kali kedua tu, dia tak boleh buat. Dia jadi mula-mula nak buat tu, jantung jadi laju. Lepas tu kali kedua nak buat pulak tu, Laju juga. dia tak boleh baring. Dia sebab dia tak boleh nak masuk corong, kena baring dulu. Lepas tu dia boleh baring, dia lelak, tak boleh buat pulak. Balik duduk rehat dekat jetis pulak. Jetis pulak. Dia duduk main boleh alik gitu. Dia boleh dua ke edok. Dia kata ke edok sesuatu tu boleh tidur ke. Tapi dia kata risiko lah kalau selalu itu bangga pun macam sesuatu pedih dia. Kalau macam so lagi kena masuk terowong. Tapi dia kata sedar lah. Maksudnya masuk terowong tu apa ni ada? Tapi siapa sebab dia ni tak tahu kanser macam ni kan. Kena ambil sampel dulu baru boleh nak kemo. Boleh buat kan. Baru nak boleh ubat apa. Sekarang ni tak tahu kanser kan. Sakit lain dia tak ada. Sakit macam darah tinggi kau cemani tak ada. Ada. Darah cemani tak ada. Darah tinggi. Darah tinggi ada. Tapi ubat jantung makan. Jantung. Panah kita sendiri panah. Ya. Dah. Gitu dah. Dah. Terima kasih dah. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Tengoklah tu. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana, kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin program ziarah Mahabbah ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Al jazalul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.